Warna itu bercakap. Hentikan kata-katamu itu. Ingat ya, warna boleh berkata. Warna adalah suatu komunikasi tanpa lisan. Ia mempengaruhi psikologi pemakai mahupun persepsi orang sekeliling. Warna terang seperti kuning dan jingga merangsang otak untuk lebih bertenaga, ceria dan optimis. Warna sejuk seperti biru dan hijau memberikan kesan tenang, melegakan tekanan serta membantu meningkatkan fokus. Warna gelap seperti hitam atau biru gelap membuat rasa berkuasa, serius dan juga naikkan keyakinan diri tahu. Tapi kalau ketika berkabung, hitam itu maksudnya serius atas situasi ya. Jangan salah faham ya. Hehehe. Namun, warna juga mempengaruhi tindakan orang lain terhadap anda. Warna merah membuatkan anda menjadi perhatian, juga melambangkan keberanian dan dominasi. Sesuai untuk anda sebagai pembicara. Tapi boleh kelihatan agresif jika berlebihan tahu ya. Warna biru pada kemeja mahupun tudung dapat mencipta rasa percaya. Maka pakailah warna popular ni untuk temuduga kerja atau dapatkan job serta tender. Tak perlu nak belanja kopi ya. Hehehe. Putih iaitu gabungan semua warna melambangkan kebersihan, ketelusan serta profesionalisme yang kemas. Pink pula boleh timbulkan rasa mesra, lembut dan mudah didekati. So, hati-hati dengan cik tudung pink ya. Hehehe. Kalau aksesori kecil seperti tali leher atau corak tudung, ia lebih pada penegasan mesej tanpa sokongan warna tahu. Seperti tali leher merah menegaskan power tie, menunjukkan autoriti, manakala tali leher mahupun tudung kuning atau emas menunjukkan kreativiti dan keterbukaan anda. Kesimpulannya, hati-hatilah dengan pemilihan warna pakaian. Risau ia berkata tak seiring dengan tujuan anda. Okey, semoga impian anda tercapai dengan warna-warni penampilan dirimu.